Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni saya tak tahu nak buat apa tu guys, boring tu. So, saya nak tengok video-video apa yang ada dekat TT sekarang. Haha, okay. So, let's go. Tak nak buat masa. Nanti saya tidur awal kan. Tidur awal tapi tak ada buat apa-apa, macam rugi. Okay. So, let's go. Tak nak buat masa. Jom. First video kita start dengan tajam mata ref, half volley tiang belakang. Apa half volley tiang belakang? Tak faham. Okay. Next. The Brazilian nutmeg master. Neymar. Dangerous. Hide your girl before Nene banish her. Can he come past? Is he faster? Yes, is the answer. This is looking wild. Violated. Someone clip that. Nene's aura is unmatched. Nene. That's not a good pass. Very awkward situation. Lawan City. Woohoo! This give me Brazilian vibes. Ooh-cha-cha. Ooh-cha-cha. Nene runs. He goes past one player. Atletico. 2 players. This man, even in my prime, would he humiliate me? We see the Brazilian star on the ball. Oh, how dare he! He just ended random player's career. We see the Brazilian nutmeg master. Guys, saya terus terang, saya rindu gila zaman Neymar. Boleh dikatakan the last Joga Bonito. Itu lah last. Tak ada, saya rasa dah tak ada player Brazil yang main macam dia. Sekarang dah macam modern lah. Kalau kita tengok Estevao, Anthony, Henry, dia orang cuba tapi tak nampak lah Joga Bonito yang last dibawa oleh Neymar. So saya harap dia dapat main World Cup this year. Jom guys, last World Cup, saya rasa last World Cup dia kalau dia berdapat main ni. Okay, so let's go. Apa ni? Tiramisu. Asal macam senang je dia buat. Apa tu? Apa? Satu berbalas satu. Fix kena bahan dekat international dengan Mak D. Bukan setakat dia malukan aku dekat MLBB tau. Dia malu aku dekat international stage tu. Hei, kau ton lah. MYSG Season 1, and right now we are in the M7 World M7. Championship. Compared to before, there was not much Kau ni resources daripada hari tu available sengih. And of course, the UI and the graphics, everything has changed. But of Solo course, senyum sebab member tengah bahan fix. because now everything is practically available at your fingertips. If you want to watch a tutorial, all you have to do is just search it up, right, Solos? It's so much easier now. And of course, is there any shout out to the Malaysian fans watching right now? Because I see in the arena there's a lot of Malaysians in the venue. Apa yang Mak D bahan dia? Well, we have a very big M7 watch party. Anything to say? Fix beria. Malaysia teruskan bagi sokongan. Kau dah sistem ni. Yai. Teruskan bagi sokongan doa. Wah, singgah sistem tu. All right, Solo say to everybody who's actually watching, Allah, don't forget aku to pula keep yang kena on beria, supporting no? SRG because he believes they Wah, definitely memang can Adi, go no? for this M7. And of course, don't forget to keep them in your prayers. Thank you very much, Solos. I hear Solos. the praises in the arena. And with that, let W us Solos kan, enter W Solos in the chat. third game in this series. W Solos. Otai. One way. W Los. Mak Di, kau tunggu kau balik KL nanti Mak Di Kata aku beria kau faham tak adanya international stage old tu. generation daripada Solos yang berikan orang cakap motivasi kepada W7JL. Mungkin itu akan jadi sebagai pembakas semangat kepada. Tapi Fitz dengan Mak D memang macam ni tu. Kalau korang follow dia punya live stream kan,
Gaduh-gaduh manja lah kawan-kawan. Next. Ni suara gila babi sial. Dia suruh hantar aku tingkat 60. 60 musibat. Aku nak buat apa saya kat sini menyangkung tunggu sampai. Sekarang baru berapa? 40 musibut. Guys, how are you Mana ni musibat mana ni? Sekarang nak turun pula. Nak turun habis aku nak buat apa? Nak baring kat sini Sekejap aku baring. Okay, sekarang nak turun tingkat 1 baru kat 36. Kimak sial lah, gua tinggi tinggal tinggi buat apa sial. Rendah sikit lah. HDD baru kimak berapa paling tinggi 40 sial. Ni 60 kau nak mampus ke apa? Kalau ada api kau nak evacuate naik tangga. Kau nak terjun terus. Ni suara gila bab. Aduh, 60 Moga abang Grab atau Foodpanda ke Shopee tabahlah 60 tinggi. Nak Dalam anak-anak balik dari potluck sekolah bukan main happy lagi Mama, kita punya cheese curd habis. Licin semua orang makan. Senyum lebar lah mamanya. Korang boleh try, memang sangat mudah dan sedap. 2 blok cream cheese total ni 500 gram And then masukkan almost 1 tin susu pekat, 16 sudu besar susu kotak, sedikit esen vanila. Anyway, resipi ni dapat lebih kurang. sekarang dah pukul 12 malam. Kenapa semua video Anyway, kalau nak cair lagi sikit boleh tambah susu. Biskut dia pula Plum guna 2 packs mini Mary yang bulat macam ni. Susu kotak untuk korang rendam biskut dan bekas untuk isi cheese curd ni nanti. Part ni memang sangat mudah. Rendam je biskut korang ni. Kalau nak dia lagi lembut, lama sikit lah. Letak base pertama, cream cheese, letakkan serbuk Milo, ni optional. Korang ulang je step. Tapi kalau nak cantik penuh bekas ni, buatlah 3 layer. Last sekali topkan dengan cream cheese, tabur balik serbuk Milo. Dah siap. Total semua dekat 40 bekas lah dalam 38-39 macam. Kalau nak banyak, korang boleh cairkan sikit cream cheese tu. Sejukkan dalam chiller. Dah siap. Memang sangat-sangat sedap guys. Bukan budak-budak je suka, dengan mak-mak budak pun berebut. Selamat mencuba. Semalam anak-anak balik dari potluck. pukul 12. Nenek. 50. Someone. 50 50? someone. Someone. Kau sabar je lah. Kalau dah kau main dengan viewer, kau relax je lah. Tak ada kamu nak relax dengan aku. Tak payah nak layan. Aku dah bagi tahu awal kot. Kau nak mengajar. Kau nak mengajar aku pula suruh layan viewer aku bagai. Ni kalau nak layan ni kau masuk dalam suara aku ni buka pasal layan tu. Sabar Dovik. Aku tak boleh betul orang yang cuba melawan aku. Aku memang tak boleh lah kalau ada viewer yang cuba melawan aku. Aku memang tak boleh. Aku memang panas guys Aku yang panas. Please pick a hero. Kau relax je lah. Kena faham lah viewer kau tu. Masalahnya aku dah bagi tahu awal-awal. Kau faham ke tak faham? Sebelum start game aku dah bagi tahu awal. Mental korang tu jangan kalah tu. Ini tak tu nampak cik keluar daripada bulatan tu. Lari cik. Bodoh. Mak ni dah kasi faham. 50. Sabar. Someone. Kau sabar. Kadang-kadang pecah agak dia ni. Korang kena layan tu Fit punya live stream. Kena layan. Saya dah jumpa lelaki tinggi daripada Cik, nampak tak saya punya handphone? Handphone? Ni handphone mana? Oh ya, satu lagi. Ingat nak pinjam RM50, boleh? Boleh. Ni. Tak apa, saya bagi je. Nanti saya balik. Tak apa. Saya bagi. Tak apa. Betul ni? Betul. Okey, terima kasih. Sama. Nak dapatkan ketenangan dan keberkatan dalam hidup, jom sama-sama kita infak dan wakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan. Kalau nak infak dan wakaf, boleh tekan link di bio. Faham?
Saya ingat apa tadi? Faham. Sama-sama ke kita guys? Sama-sama. Jangan kedekut. Tu je. Okay, next. Let's go. That's not how you do it, stupid. Down the hall. It's behind you. We're not gonna keep him. We're gonna let him go. I'm gonna give him a nice, clean release. Team Fishermen, we're making a difference. Let's keep posting quality fish releases. Those both too. Ding, 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 ding. Alright guys, this is Bubbles, my pet catfish, and she outgrew her aquarium, so we're gonna put her in her new home. See you, Bubbles. Oh my god. Oh no! Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Oh my god. Alright, throw him back. Let go of my finger, motherfucker! Swim off, you beautiful, beautiful. Apa tu? Later, Bob. Ew, you freaking pissed on me. And then I think he's dead. That's not how. Awak ni dah kenapa? Saya dah kenapa? Awak tu dah kenapa? Tak kena tengok jam ke? Sekarang ni pukul berapa? Pergilah naik atas cuci makeup tu, lepas tu pergi tidur. Sekejap lagi saya naik lah. Isteri tak dengar cakap suami. Nak buat macam mana? Ish. Yelah. Buat ceramah bagai. Macam tak boleh sabar langsung. Menjeling. Buat ambil muka. Ingat saya tak nampak? Saya tekan play Tak nak. Saya tekan play Tak nak. Saya dah siap. Dah siap? Boleh pun dengar cakap. Buat pinjam tab kejap. Jam tap. Nak buat apa tu? Saya nak cek ceramah yang sesuai untuk awak pula. Awak ni dah kenapa? Saya dah kenapa? Awak tu dah kenapa? Tak kena tengok jam ke? Sekarang ni pukul berapa? Duduk dulu. Saya tak boleh nak kelas Okey. terus. Duduk dulu ya. Cantik betul. Birthday kita kan. Rambayung ke? Kalau saya baca komen, dia kata dia selamba. Picture Malaysia. Pula lawa. Kejap. Anip. Tolong peluk Anip. Tolong ping Anip. Tolong ping Anip. Aceh. Air baik Malaysia. Air lepas raya nanti tahun. Air raya dekat China. Cuba duduk dulu. Saya tak boleh nak kelas terus. Duduk dulu ya. Tiba-tiba dia bawa ni. Birthday kita kan. Rambayung ni guys. Betul tak Rambayung? Tenggelam kasut. Jarak ke kampung tu, geng. Mak aku sudah tiada tu. Kampung tiada lah sudah. Apa saat tak live time M7? Busy aku tu. Tiba-tiba ada urusan yang terlalu mendadak, geng ya. Terlalu mendadak. Arwah mamamu ditempatkan di kalangan yang beriman. Amin. Aku jadi geng, yatim paci-paci. Yatim piatu paci-paci. Bolehkah yatim piatu paci-paci? Adakah paci-paci jadi kategori yatim piatu kan kalau paci-paci, geng? Ha? Kampungku dah tenggelam kasut. Jarak ke kampung, geng. Mak aku sudah tiada tu. Kampung tiada lah sudah. Woi, kenapa tu jadi orang tergaduh? Kamu ni tergaduh gila sekarang, guys. Iya dong, tinggal kampung ini jadu. Kampung ini tiada sudah tu. Kampungku dah tenggelam kasut. Jarak. Tak silap saya Mak Sofian meninggal. Tak silap saya. Apa yang kita tengok dia cakap pun, dia cakap mama dia dah tak ada. So marilah kita sama-sama sedekahkan Fatihah.
Sufyan kalau kita tengok orang selalu panggil dia penjahat. Al-Fatihah guys. Relax, passing cloud je ni. Bro, makin lebat lah siap. Macam mana lah ni? Weh, masuk. Alah, relax, passing cloud je ni. Bro, makin lebat lah siap. Macam Riswalk dekat Sepang. Weh, masuk. Alah, relax, passing cloud je ni. Bro, makin lebat lah siap. Macam mana lah ni? Weh, masuk. Alah, relax, passing cloud je ni. Bro, makin lebat lah siap. Macam mana lah ni? Dapat. Weh, masuk. Alah, relax. Saya keluar dulu. Mana kunci kereta aku ni? Biasa kat sini. Aduh, tak apa lah, pakai kunci spare je lah. Nasib baik ada kunci kereta spare. Mana ulat aku? Biasa kat sini. Aku takkan letak tempat lain. Siapa pula yang sembunyikan ni? Tasha! Ya. Awak ambil saya punya wallet Awak jangan nak tuduh-tuduh saya Kecil je lah. Sayang, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Nah, Tanda minta maaf saya kat awak. Sayang, Apa? mana awak tahu saya suka cushion G2G ni? Disebabkan awak tak jadi keluar, awak termasai make up tau. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tengok ni sayang. Dengan satu dab dia, dah full coverage. Lah sayang. Hilang awak punya dosa-dosa kat muka. Bejanya skin awak yang sebelah dah pakai, sebelah belum pakai. Muka awak bersih juga macam kulit babi. Kulit baby. Dah siap. Dah siap dah? Cantik tak saya? Cantik. Kena G2G ni dengan awak yang. Cantik. Kena. Saya nak pergi turun bawah jap. Dah harga lah. Nak ambil air jap. Hi B. Sorry lah. Ini tak dapat jumpa. Awak punya G2G ni saya bagi besok, okey? Sayang, saya Mula-mula dia menempah maut. Tambah lagi menempah maut. Share pula tu. Budak ya, berlemak sangat, tak boleh berhenti makan Assalamualaikum, hari ni kita nak buat puding custard tiramisu. Hanya menggunakan 6 bahan sahaja. Jom kita mulakan. Air, cair atau susu segar. Tak. Dah pukul 12. Kenapa semua keluar video makanan? Apa? Let's go. Perempuan cantik bila? Diam kot. Perempuan cantik bila? Dia bagi keluar lepak. Perempuan cantik bila? Bagi saya mancin. Perempuan cantik bila? Bila dia bagi pinjam 100. Lelaki handsome bila? Tidur. Lelaki handsome bila? Dia untuk share. Apa benda tu? Perempuan cantik bila? Diam kot. Tak faham. Kan korang nak tahu apa yang special. Hari ni aku tahan kereta pergi jalan. Aku ingat dia buat benda. Apa yang mancing kan? Memang steady ya. Tak gumpal. Ada hasil apa? Mana? Awet mancing. Tak tahu lah kalau geng-geng memancing ni. Tak tahu lah. Saya bukan geng-geng memancing. So mungkin bagi dia orang macam wow. Tapi jarang kok dengar perempuan mancing kan. Wow. Siapa lelaki yang kaki mancing? Korang tahu apa maksud saya? Bertuah. Okay guys, so itu saja untuk malam ni, hari ni, untuk konten. Kita akan buat lagi, InsyaAllah. Kalau korang minat, kita buat lagi. Okay, so guys, jumpa dekat next content. Thank you guys, bye bye. Assalamualaikum.